Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Dalam pembentangan ini, saya Jila Jasmine Leti Siddiq memegang angka giliran nombor 2025 2023 10322. Ulang 2025 2023 10322 akan menguraikan secara kritikal berkenaan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Pembincangan ini selaras dengan kehendak tugasan 2 yang menuntut kita menganalisis dasar pendidikan dan menghubungkannya dengan peranan guru profesional dalam konteks semester. Pendidikan dalam abad ke-21 tidak lagi boleh difahami sebagai proses penyampaian kandungan semata-mata. Sebaliknya, pendidikan kini berfungsi sebagai pemangkin pembangunan insan dan kemajuan negara. Menurut OECD 2023 menegaskan bahawa sistem pendidikan yang berkesan berupaya membentuk kompetisi, nilai dan kemahiran yang membolehkan individu menyumbang secara bermakna kepada masyarakat dan ekonomi global. Dalam konteks Malaysia, aspirasi pendidikan negara dirangka sebagai satu kerangka transformasi yang bertujuan memastikan sistem pendidikan mampu melahirkan generasi berdaya saing, beretika dan beridentiti nasional. Kementerian Pendidikan Malaysia 2023 menekankan bahawa pendidikan perlu bergerak seiring dengan perubahan global, digitalisasi serta cabaran sosial yang semakin kompleks. Namun, dasar dan aspirasi yang dirangka pada peringkat nasional tidak akan mencapai matlamat sekiranya tidak diterjemahkan secara berkesan dalam bilik darjah. Di sinilah peranan guru menjadi amat signifikan kerana Darling, Hammond, Haller dan Gardner 2020 menjelaskan bahawa kejayaan sesuatu reformasi pendidikan sangat bergantung kepada kapasiti dan profesionalisme guru sebagai pelaksana utama. Tambahan pula, Asbuwah Mat Saad 2020 menegaskan bahawa profesion keguruan perlu diperkasakan melalui integriti, kebebasan akademik dan tanggungjawab profesional supaya guru mampu membuat keputusan pedagogi yang selari dengan aspirasi negara. Oleh itu, pembentangan ini akan mengupas 3 aspek utama. Pertama, konsep aspirasi pendidikan. Kedua, hala tuju pendidikan negara dalam konteks transformasi sistem. Ketiga, implikasi langsung terhadap guru berjiwa pendidik dari sudut sasial, pedagogi dan profesionalisme. Aspirasi pendidikan merujuk kepada matlamat jangka panjang yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan sesebuah negara. Ia mencerminkan gambaran masa depan yang ingin dibentuk melalui pendidikan. Menurut OECD 2023, aspirasi pendidikan abad ke-21 menekankan pembangunan kompetensi holistik yang merangkumi pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap. Ini bermakna pendidikan tidak lagi terhad kepada pencapaian akademik tetapi melibatkan pembentukan insan yang mampu beradaptasi, berfikir secara kritis dan bertindak secara beretika. UNESCO 2021 melalui laporan Reimagining Our Future Together menekankan bahawa pendidikan perlu membentuk kontrak sosial baharu yang berteraskan keadilan, inklusiviti dan kelestarian. Ini menunjukkan bahawa aspirasi pendidikan kini lebih luas dan bersifat global. Dalam konteks Malaysia, aspirasi pendidikan turut memberi penekanan kepada pembangunan identiti nasional dan perpaduan. KPM 2023 menegaskan bahawa sistem pendidikan perlu memastikan murid bukan sahaja kompeten dari segi akademik tetapi juga memiliki jati diri yang kukuh serta menghormati kepelbagaian. World Bank 2020 pula menekankan kepentingan pendidikan berkualiti dalam menangani isu ketidaksamaan dan kemiskinan pembelajaran.
Ini menunjukkan bahawa aspirasi pendidikan juga berkait rapat dengan keadilan sosial. Justeru, aspirasi pendidikan bukanlah satu dokumen retorik tetapi merupakan komitmen sistematik untuk membangunkan model insan yang berdaya saing dan berintegriti. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) adalah asas untuk meningkatkan kualiti pendidikan di negara ini. PPPM memberi tumpuan kepada kesamarataan akses, kemahiran bahasa dan transformasi keguruan. Melalui 11 anjakan yang digariskan, Malaysia berusaha menghasilkan sistem pendidikan yang lebih berdaya saing dan inklusif. SKPM menggariskan peningkatan pengajaran dan pembelajaran dengan fokus pada penggunaan teknologi dan pengurusan sekolah yang berkesan. Teknologi pendidikan penting untuk memastikan murid mendapat akses lebih luas kepada pembelajaran yang interaktif dan berkualiti. Kreativiti guru dalam merancang bahan pengajaran serta pendekatan berpusatkan murid memainkan peranan penting dalam meningkatkan pelibatan murid. Pelibatan ibu bapa dan komuniti juga memberi sokongan kepada kejayaan murid. Secara keseluruhan, keberkesanan sistem pendidikan Malaysia bergantung kepada kerjasama semua pihak untuk memastikan pendidikan yang berkualiti dapat dicapai, melahirkan generasi yang berilmu, berdaya saing dan berakhlak mulia. Pengurusan sekolah yang berkesan adalah elemen utama dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM). SKPM memberi tumpuan kepada pengurusan yang efisien bagi memastikan keberkesanan operasi sekolah dan pencapaian matlamat pendidikan negara. Pengurusan yang baik melibatkan kepimpinan yang berkualiti dan pengurusan sumber yang berkesan, yang menjadi kunci untuk menyediakan persekitaran yang kondusif bagi pembelajaran yang lebih baik. Menurut OECD 2023, kepimpinan yang berkesan adalah faktor utama dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Pemimpin sekolah perlu mempunyai visi yang jelas supaya dapat membuat keputusan yang bijak serta memastikan kerjasama yang baik antara guru, murid dan komuniti. Kepimpinan yang berkualiti juga melibatkan pengurusan sumber seperti kewangan, fasiliti dan sumber manusia yang efektif. Dengan pengurusan yang berkesan, sekolah dapat memastikan persekitaran pembelajaran yang kondusif, di mana murid boleh belajar dengan fokus dan guru dapat mengajar dengan cara yang lebih teratur dan produktif. Oleh itu, pengurusan yang baik adalah asas kepada pencapaian pendidikan yang cemerlang dan pembangunan sosial murid yang holistik. Pemerkasaan profesionalisme guru adalah aspek penting dalam SKPM untuk meningkatkan kualiti pengajaran. SKPM memberi tumpuan kepada latihan berterusan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogi mereka. Hal ini memastikan guru sentiasa relevan dengan perubahan dalam dunia pendidikan. Fulan et al. 2020 menyatakan bahawa pemerkasaan ini merangkumi pembangunan kapasiti guru untuk mengadaptasi pendekatan pengajaran inovatif yang lebih sesuai dengan keperluan murid masa kini. Guru perlu berinovasi dalam pengajaran dan menggunakan teknologi dengan berkesan untuk meningkatkan pelibatan murid. Dengan latihan yang berterusan, guru akan lebih mampu menghadapi cabaran pendidikan dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik. Melalui pemerkasaan profesionalisme, guru tidak hanya menguasai teknik pengajaran tetapi juga mampu meningkatkan pencapaian murid secara keseluruhan. Pelibatan komuniti
teknologi dalam pendidikan adalah elemen penting dalam SKPM untuk meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah. SKPM memberi tumpuan kepada kerjasama dengan ibu bapa dan masyarakat setempat untuk menyokong pembelajaran murid. Pelibatan ibu bapa dalam pendidikan adalah kunci kejayaan murid. Melalui komunikasi yang aktif antara guru dan ibu bapa, guru dapat mengenal pasti perluasan sokongan yang diperlukan oleh murid seperti kemudahan tambahan dan program pembelajaran. Komuniti setempat juga memainkan peranan dalam menyediakan sumber-sumber tambahan seperti kemudahan pendidikan atau program pembelajaran luar kelas yang memperkaya pengalaman murid. Born et al. 2021 menyatakan bahawa kerjasama ini membantu meningkatkan pelibatan murid, meningkatkan motivasi mereka dan memberi mereka akses kepada peluang yang lebih banyak untuk belajar. Pelibatan yang aktif dari ibu bapa dan masyarakat memastikan pendidikan yang holistik dan berkualiti dapat diterapkan dalam pembelajaran murid. Penyelarasan dengan teknologi pendidikan adalah aspek penting dalam SKPM untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. SKPM menggariskan penggunaan teknologi pendidikan sebagai komponen utama untuk memperbaiki pengalaman belajar murid. Penggunaan platform digital dan pembelajaran hybrid membantu meningkatkan pelibatan murid, memberikan akses lebih luas kepada sumber pembelajaran dan menyediakan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel. Menurut OECD 2023, teknologi pendidikan yang dapat memperkaya proses pembelajaran dengan menyediakan alat bantuan pengajaran yang lebih interaktif dan mudah diakses. Ini memberikan guru berinteraksi lebih efektif dengan murid, meningkatkan pemahaman mereka terhadap bahan pengajaran. Dengan pendisiplinan pendidikan, proses pengajaran menjadi lebih dinamik, meningkatkan pelibatan murid dan memberi mereka peluang untuk mengikut kadar dan gaya pembelajaran mereka sendiri. Oleh itu, penggunaan teknologi bukan sahaja memberi kemudahan dalam pengajaran tetapi juga memastikan pembelajaran yang lebih inklusif dan berkesan di kalangan murid. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) menggariskan 11 anjakan utama untuk memperkasa sistem pendidikan negara. Anjakan pertama menekankan kemesrataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa, memastikan semua lapisan masyarakat termasuk mereka di luar bandar mendapat peluang yang sama dalam pendidikan. Anjakan kedua memastikan setiap murid menguasai kemahiran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, memperkukuh penguasaan bahasa yang sangat penting untuk komunikasi dan perkembangan intelektual mereka. Anjakan ketiga pada penghayatan nilai dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini membentuk generasi yang bukan sahaja pintar tetapi juga berakhlak mulia. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan adalah anjakan keempat yang memberi tumpuan kepada peningkatan profesionalisme guru dan menjadikan kerjayaan keguruan sebagai pilihan utama bagi graduan berkelayakan. Anjakan kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi di setiap sekolah yang menjadi faktor utama dalam pengurusan pendidikan yang berkesan. Anjakan keenam, menggalakkan penggunaan ICT dalam pendidikan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran selaras dengan kemajuan teknologi. Seterusnya, peningkatan pendidikan prasekolah dan peningkatan kualiti pengurusan sekolah memberikan sokongan untuk pembelajaran yang lebih terancang. Penambahbaikan penilaian dan pentaksiran pendidikan adalah anjakan ke-9 yang bertujuan meningkatkan ketulusan dan keberkesanaan penilaian dalam pendidikan.
pendidikan negara. Setelah memahami konsep aspirasi pendidikan sebagai visi jangka panjang, kita perlu meneliti pula hala tuju pendidikan negara yang berfungsi sebagai strategi pelaksanaan. Hala tuju pendidikan merujuk kepada pendekatan, strategi dan tindakan sistematik yang diambil bagi merealisasikan aspirasi yang telah digariskan. Dalam konteks semasa, hala tuju pendidikan Malaysia memberi penekanan kepada transformasi pedagogi, pendigitalan pendidikan, pembangunan profesionalisme guru dan pengukuhan pendidikan inklusif. Fulan Quinn dan Matt Asian menekankan bahawa transformasi pendidikan memerlukan perubahan mendalam dalam pendekatan pengajaran, iaitu daripada penyampaian kandungan kepada pembelajaran bermakna atau deep learning. Pembelajaran bermakna memberi fokus kepada keupayaan murid mengaplikasi pengetahuan dalam konteks sebenar. Dalam era digital, pemerkasaan teknologi dalam pendidikan menjadi hala tuju penting. Bond et al. 2021 menjelaskan bahawa integrasi teknologi yang berkesan dapat meningkatkan pelibatan murid, kolaborasi dan pemikiran kritis. Namun, teknologi perlu digunakan secara bermakna dan bukan sekadar pelengkap visual. Selain itu, pembangunan profesional guru turut menjadi keutamaan. Darling Hammond et al. 2020 menegaskan bahawa latihan profesional yang berasaskan bukti dan berterusan mampu meningkatkan kualiti pengajaran dan pencapaian murid. Justeru, hala tuju pendidikan negara menuntut perubahan bukan sahaja pada tahap dasar tetapi juga pada tahap pelaksanaan bilik darjah. Aspirasi dan hala tuju pendidikan mempunyai hubungan yang saling melengkapi. Aspirasi memberikan gambaran masa depan, manakala hala tuju menyediakan laluan untuk mencapainya. KPM 2023 menegaskan bahawa dasar pendidikan perlu dilaksanakan secara sistematik dan selaras dengan matlamat jangka panjang negara. Tanpa pelaksanaan yang terancang, aspirasi hanya akan kekal sebagai pernyataan dalam dokumen rasmi. World Bank 2020 menyatakan bahawa reformasi pendidikan yang berjaya memerlukan penyelarasan antara dasar, latihan guru dan amalan bilik darjah. Darling Hammond et al. 2020 turut menekankan bahawa guru merupakan penghubung utama antara dasar dan pelaksanaan keberkesanan sesuatu reformasi sangat bergantung kepada kefahaman dan komitmen guru. Ini menunjukkan bahawa guru bukan sekadar pelaksana arahan tetapi ejen transformasi yang menentukan kejayaan aspirasi pendidikan negara. Guru berjiwa pendidik merujuk kepada guru yang bukan sahaja menguasai kandungan ilmu tetapi mempunyai komitmen moral dan profesional terhadap pembangunan murid. Darling Hammond et al. 2020 menjelaskan bahawa profesionalisme guru melibatkan kepakaran pedagogi, refleksikan diri dan komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Hasbullah Mat Saad 2020 menekankan bahawa kebebasan akademik dan integriti profesional penting dalam memastikan guru mampu membuat keputusan yang selari dengan prinsip pendidikan. Fulan et al. 2020 melihat guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu memacu perubahan dalam bilik darjah. Seorang guru berjiwa pendidik sentiasa mengaitkan pengajaran dengan pembentukan sosial dan nilai. Guru juga bertanggungjawab membentuk identiti nasional dan perpaduan dalam kalangan murid. Oleh itu, guru berjiwa pendidik bukan sekadar
penyampai ilmu tetapi pembina insan dan pemacu perubahan sosial. Aspirasi pendidikan memberi implikasi langsung terhadap sasiah guru. Guru perlu menjadi model nilai dan etika profesional. Hasbullah Masaad 2020 menegaskan bahawa integriti dan accountability merupakan asas kepada profesion keguruan. OECD 2023 menyatakan bahawa budaya sekolah positif terbentuk apabila guru menunjukkan konsistensi dalam nilai dan tingkah laku profesional. Guru juga perlu memupuk identiti nasional dan perpaduan selaras dengan agenda pendidikan negara. Dalam konteks KPPB, elemen C1 merujuk kepada sasiah belajar yang menekankan nilai tanggungjawab, disiplin dan empati. Oleh itu, guru berjiwa pendidik perlu mempamerkan nilai-nilai secara konsisten dalam interaksi harian dengan murid. Hala 7 pendidikan menuntut guru merancang PDP yang menggalakkan pemikiran kritis. Fullen et al. 2020 menyatakan bahawa pembelajaran bermakna berlaku apabila murid terlibat dalam penyelesaian masalah sebenar. OECD 2023 menekankan kepentingan pentaksiran autentik bagi menilai keupayaan murid mengaplikasikan pengetahuan. Darling-Hammond et al. 2020 pula menyatakan bahawa refleksi berasaskan data membantu guru meningkatkan keberkesanan pengajaran. Elemen C5 dalam KPPB menekankan pemikiran kritis sebagai kompetisi utama pada abad ke-21. Guru merancang aktiviti yang mencabar minda murid dan mendorong analisis mendalam. Strategi guru dalam mengatasi cabaran sangat penting untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran PDP berjalan dengan lancar. Salah satu strategi utama adalah penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan keberkasihan PDPP. Bond et al. 2021 menekankan bahawa penggunaan platform digital dan alat bantu mengajar berbentuk teknologi boleh memperkaya pembelajaran murid dan meningkatkan pelibatan mereka dalam kelas. Selain itu, reka bentuk bahan PDP inovatif dan kontekstual sangat penting untuk memastikan bahan yang digunakan relevan dengan konteks murid dan persekitaran mereka. UNESCO 2021 menggariskan bahawa pendekatan pengajaran yang kreatif akan membantu menarik minat murid, meningkatkan pemahaman mereka terhadap bahan yang diajarkan. Pendekatan pembelajaran berasaskan projek dan inquiry juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kalangan murid. Seperti yang dinyatakan oleh Fullen et al. 2020. Akhir sekali, kreativiti guru sebagai faktor utama dalam meningkatkan pelibatan murid adalah kunci untuk memastikan pengajaran yang lebih berkesan dan berinovatif. Pendidikan merupakan tunjang utama dalam pembangunan negara dan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM), Malaysia berusaha untuk mencapai sistem pendidikan yang lebih berkualiti, inklusif dan berdaya saing. 11 anjakan yang digariskan dalam PPPM menjadi dasar utama untuk meningkatkan kualiti pendidikan dari peringkat prasekolah hingga pendidikan menengah. Setiap anjakan ini dirancang dengan teliti untuk memastikan kesamarataan akses, penguasaan kemahiran bahasa serta nilai moral dan sasiah yang penting dalam melahirkan generasi yang kompeten dan berintegriti.